Firma guaman tu sendiri, contoh dia tak mahir pun, tak bukan tak mahir lah, istilahnya kurang mahir dalam beberapa kes tertentu. Contoh melibatkan pusaka. Okay, mungkin kena minta bantuan daripada firma A atau firma B. Dia lebih fokus kepada kes-kes yang melibatkan perceraian ataupun tuntutan selepas cerai. Macam itulah. Ataupun yang kebanyakan kebiasaannya saya tengok firma guaman ni dia kurang fokus kepada kes-kes jenayah syariah. Kes-kes jenayah syariah. Jadi ada certain keadaan bila klien datang untuk lantik peguam bagi kes-kes jenayah, ada certain peguam kata saya tak buat kes jenayah, sedangkan itu kerja dia, itu sebahagian daripada ke apa bidang dia, tapi sebab dia tak ambil, dia kata saya tak buat. Macam firma saya buat je dulu. Saya buat saya buat jenayah. So sebab apa? Sebab bagi saya kalau kita tak try satu bidang yang kita kurang ataupun jarang kita masuk, sama bila pun kita akan belajar. So saya akan buat juga kes jenayah. Saya cuma cara saya adalah untuk kes jenayah memang saya akan dapatkan sepenuhnya fakta kes untuk saya tengok di mana kelompongan dalam kes jenayah tu. Dia berbeza dengan kes mal. Kes mal ni dia straightforward. Kita boleh tahu dah elemen untuk kes untuk tuntutan edah ni apa, elemen untuk mutaah ni apa, elemen untuk nafkah anak ni apa. Tapi untuk jenayah, untuk kes jenayah syariah sebagai contoh, dia mesti memenuhi elemen dalam kesalahan jenayah syariah tu. Barulah kes itu kuat untuk disabitkan ataupun didakwa. Sebab tu, bila pertama kali saya kenalikan kes jenayah, sekitar tahun 2018 ke 2019, itu adalah kali pertama yang saya betul-betul saya study elemen dalam jenayah ni sebenarnya, dalam kes jenayah ni sebenarnya sangat berat untuk dipenuhi dan sangat sukar. Kebanyakan yang banyak kita tengok di mahkamah, macam Amir selalu pergi mahkamah. ah, Kita tengok ni kebanyakannya OKT jenis yang bagi dia malah nak panjang cerita. Dia terus nak mengaku salah, bayar denda dan sebagainya. Tapi once dapat OKT yang jenis tak nak aku salah, nak cari peguam, nak lawan, masa tu baru kita sebagai peguam, kita akan study betul-betul. Kat mana elemen dalam kes jenayah ni yang tidak dipenuhi. Satu elemen ada kelompongan, dia akan menyebabkan elemen yang lain akan jadi loophole, akan jadi lompong dan akan jadi berterabur lah. Sebab tu saya KK jenayah pun kita ambil, tak ada masalah. So sebab tu dia kata, bila you buat good marketing, dia akan naikkan trust kepada klien yang akan datang pada kita. Okay, faham eh? Okay, kalau ada soalan jangan lupa tanya. Terus ditanya, tak ada masalah. Okay. Yang kedua, dia boleh tarik pelanggan baru untuk kekalkan pelanggan sedia ada. Maksudnya, bila kita buat marketing ni, dengan klien yang sedia ada ni kita dah jaga. So, klien sedia ada ni dia akan tarik pelanggan baru untuk datang ke firma kita. Kata kuasa mulut lah. Dan kita juga kena pastikan orang kata servis kita tu sentiasa ditambah baik dari masa ke semasa. Normal je bila daripada 100 klien kita akan ada satu atau dua klien yang tak berpuas hati. Kita kena faham, kita tidak boleh puaskan hati semua orang. Tapi yang kita tahu, bila klien lantik kita, dan kita tahu apa masalah klien tu, kita dah tahu macam mana nak selesaikan masalah klien tu. So kat situ klien akan kena serahkan sepenuh kepercayaan pada peguam, terpulang pada peguam tu macam mana peguam tu nak buat atau selesaikan masalah klien tu lah. Okay. Yang ketiga, bila kita buat marketing yang baik, yang bagus ataupun yang mengikut etika, dia akan bagi satu apa, branding yang bagus dalam dalam industri guaman kita. Maksudnya bukan sekadar branding di negeri Pahang. Branding tu akan membawa ke luar negeri Pahang. Contoh, uh, bila ada klien kes di Selangor nak buat kes di Pahang dan branding kita di Pahang ni dah bagus. Dan benda tu membawa ke luar Pahang. Maknanya Amir punya kawan-kawan di Selangor dah tahu dah. Kalau you nak cari lawyer Pahang, saya recommend jumpa dengan Tuan Amir. Dia memang bagus buat kes. Faham tak? So tu maksudnya dia akan
dia berlega-lega dalam industri guaman kita di Malaysia lah secara amnya dan dipaham secara khusus. Sebabnya bila kita buat secara tertib, secara baik, secara prosedur dia secara elok, insyaAllah benda tu dia sendiri akan tersebar. Tersebar di kalangan rakan-rakan peguam lah. Tapi tak dinafikan. Ada juga nama apa benda-benda yang tak berapa cantik tersebar. Tapi tak boleh macam saya cakap, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Normal je orang tak suka kita dan sebagainya. Walaupun kita buat benda tu betul. Bagi kita, kita dah buat ikut saluran yang betul, jalan yang betul. Tapi still ada yang tidak berpuas hati dan itu masalah dia lah. Yang penting kita jangan melanggar etika peguam dan jangan mengkhianati kepercayaan klien kepada kita bila klien dah lantik kita. Okey, faham eh? Okey, apa prinsip marketing untuk firma guaman? Pertama, paling penting ialah kita mesti ada etika. Kita mesti ada etika. Bila kita nak buat sebarang bentuk marketing, kita mesti letakkan etika dalam kita punya firm kita. Apa etika firma guaman? Dia setiap firma guaman dia berbeza. Okay, dia tidak ada satu jawapan yang betul dan tidak ada satu jawapan yang salah. Okay. Terpulang. Macam mana awak nak marketingkan firm awak selagi mana awak rasa benda tu tidak melanggar apa guide kita yang utama dalam etika peguam syariah itu, maknanya tidak boleh membuat pemasaran secara terus. Pandai-pandailah awak kreatifkan. Okay, yang penting benda ni beretika. Ah, dan kita tak boleh buat marketing tu secara over marketing. Over marketing satu, mengelirukan satu, ataupun kita bagi janji bulan bintang pada klien. Benda tak pasti lagi, tapi kita dah janji pada klien, InsyaAllah puan, kes puan ni confirm dapat. Contoh. Itu maknanya kita dah bagi satu janji bulan bintang lah. Saya tak pernah bagi janji bulan bintang pada klien. Bila klien datang jumpa kami, apa yang saya cakap pada klien, bila puan lantik kami, serahkan sepenuhnya pada kami dan puan doalah pada Allah biar urusan kes puan ni dipermudah. Selebihnya serah pada kami. Itu saja saya cakap. Saya takkan kata, oh kes ni boleh puan, boleh. Boleh, memang boleh, kita boleh pergi. Sebab kita kena faham. Ijtihad hakim di mahkamah berbeza-beza. Mungkin kita baca hakim ni boleh boleh pertimbangkan tuntutan kita. Tapi bila semasa hari kejadian takutlah dibimbangi. Hakim yang dengar kes tu tiba-tiba period ke contoh kan. Ada masalah dengan keluarga ke. Emosi terganggu tiba-tiba kes kita jadi susah. Itu yang kata jangan bagi janji bulan bintang pada klien. Okay? Dan yang paling utama adalah jangan mengelirukan klien. Maksudnya bila kita kata macam ni tapi kita buat macam ni. Di awal perjanjian dengan klien kita kata begini. Tapi tengah-tengah tiba-tiba jadi gini. Jangan. Kita bagi tahu straightforward je. One, kalau kes ni masuk kepada perbicaraan, terutama berkaitan dengan kos lah. Bila masuk saja perbicaraan, kos dia akan jadi begitu, begini dan begitu. So, klien faham. Ah, Lepas tu saya kata, kita tak boleh, contoh yang saya bagi itu pun tak boleh janjikan kemenangan dalam satu kes kerana keputusan mahkamah ni bergantung kepada bukti yang kita kemukakan dan hujahan pihak-pihak. Sebab tu kena berhati-hati. Bila kita menjanjikan bola bintang dan klien meletakkan pengharapan, tiba-tiba klien tak dapat, dia akan menyalahkan peguam. Dia tak salahkan mahkamah, dia salahkan peguam. So, peguam yang bagi janji bola bintang. Okay? So, Amir jangan buat macam tu. Ain pun jangan buat macam tu. Bila kita bagi servis pada klien, cakap je. Kami akan buat yang terbaik dan selebihnya puan serah pada kami. Itu saja. Ah, itu lebih selamat dan lebih beretika. Kita tak janjikan bola bintang. Kita kata kita akan buat yang terbaik. Okey? Faham? Okey. Tumpuan pelanggan. Maknanya tumpuan pelanggan ni maknanya kita nak tahu apa target audiens kita. Ah, Maknanya kita nak fahamkan apa target audiens bila klien audiens lantik kita dan apa kehendak klien bila dia lantik kita sebagai peguam. Contoh klien kita datang nak dapatkan advice tentang perceraian ataupun harta pusaka. Jadi kita kena tengok apa yang kita boleh bagi pada klien. Kalau kita boleh bagi advice tentang perceraian, then go for it.
Okay, ataupun harta pusaka, silakan, tak ada masalah. Kalau kata benda tu melibatkan collaboration di antara firm kita dengan firm civil, kena bagi tahu klien puan. Kalau kes macam ni biasanya kita akan collab dengan peguam civil ataupun partner civil. Terpulang, boleh je. Yang penting kita jujur pada klien. Right? Okey. Apa strategi kita? Strategi untuk dapatkan marketing yang good marketing. Pertama, biasanya kita akan cuba offer satu settlement yang baik, orang kata yang bagus pada klien. Settlement ni maknanya kalau boleh kita nak elakkan daripada masuk pada perbicaraan. Sebelum masuk bicara tu, kita kalau boleh kita dah cuba bincang dengan pihak lawan. Kalau pihak lawan setuju, boleh settlement. Kalau pihak lawan tak setuju, then baru pergi for trial. Okay. Dan yang kedua, kita kena pastikan bahawa advice kita, bila kita bagi advice pada klien, dia bersifat simple dan klien mudah faham. Simple je tapi mudah faham. Maksudnya bila klien bayar kita punya consultation fees, kita memang kena bagi tahu semua. Tapi dalam janganlah melirik. Jangan melirik. Sebagai buah jangan melirik. Kita bagi tahu bila dengar cerita klien, klien tak ada masalah dia nak melirik sebab dia bayar masa kita. Cuma bila dah bagi tahu kita cerita masalah dia tu, terus kita sort out apa benda solusi yang terbaik untuk masalah ni. Contoh kita dah dengar satu satu jam cerita, kita bagi pada klien 15 minit je. Okay, puan, masalah puan ni begini-gini. Solusinya saya cadangkan begini-gini. So klien dia akan terus rasa, oh lama aku cerita ni. Peguam dah boleh concludekan dalam masa 15 minit. Contoh. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita bincang strategi dengan klien, kita kena bagi tahu what is the best way to solve the problem. Apa cara terbaik untuk kita selesaikan masalah ni. Klien dia mesti akan ada pemikiran, terutama kes-kes cerai. Dia akan ada satu pemikiran macam mana nak selesai kes aku kalau suami tak datang ke mahkamah. Kalau isteri tak datang mahkamah tak ada masalah. Itu itu boleh boleh diselesaikan dengan mudah sekali. Tapi kalau situasinya kebanyakannya isteri lah datang jumpa dengan peguam ni. Suami tak datang ke mahkamah. Macam mana nak selesaikan masalah? Tu yang kata kita kena sediakan satu strategi yang baik. Tak apa pun. Suami tak datang ke mahkamah itu bukan masalah besar. Itu masalah yang kecil. Kita tenangkan klien. Kita bagi tahu pada klien itu masalah yang ringkas, simple je puan. Suami tak datang ke mahkamah, saya ada cara saya. Ah, tapi dengan syarat kau kena nanti kita dululah. Jangan bagi tahu penuh. Kalau bagi tahu penuh nanti klien buat sendiri. Kita bagi tahu gitu je. Kita kata saya ada cara saya. Kalau dia tanya apa cara dia tuan? Itu tak payah fikirlah. Puan tak payah fikirlah benda tu. Tu peguam yang kena fikir. Kalau puan fikir nanti seolah-olah macam puan tak payah lantik peguam. Biar saya fikir. Puan lantik saya uruskan. Tak ada masalah. So klien akan rasa sedikit tenang. Bila bila apa bila apa dengar kita ada suatu solusi kepada masalah untuk selesaikan macam mana suami tak nak datang ke mahkamah. Faham? Okey. Yang keempat, ini biasa berlaku lah berkenaan dengan communication di antara peguam dengan klien dalam tempoh kes. Kadang-kadang kita dah bagi tahu pada klien arahan dia begitu dan begini, datang ke mahkamah tarikh ini. Tapi klien ni biasalah, dia rasa dia bayar kita kan. Kita pun kenalah layan dia punya kehendak dia. Nak kena remind banyak kali, buat hari ini kena datang, hari ini kena datang, bagi keterangan dan sebagainya. Biasa berlaku. Jadi kita kena sentiasa bersabar. Jadi peguam ni kena banyak bersabar tu yang kata. Orang yang jadi peguam ni dia banyak 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 kena diuji kesabaran dia. Ambil banyak kali kena uji saya rasa. Jumpa klien dah bagi tahu macam ni, kata macam tu. Dah bagi tahu macam ni, dia ada miscommunication. Tapi itu biasa. Dan kita sebagai peguam yang kita kena jaga communication di antara klien dengan peguam tu sendiri supaya uh, tidaklah berlaku isu miscommunication di pertengahan proceeding. Okey, kena pastikan benda itulah. Okey, apa antara saluran ataupun laluan untuk kita buat marketing? Zaman sekarang, zaman yang menggunakan teknologi. Okey, bila kita sebagai peguam, kita tidak memanfaatkan teknologi dengan sebaiknya, kita akan tinggal ke belakang. Betul dalam etika peguam bagi tahu kita tak boleh mengiklankan diri secara terus, tapi kita kena sesuaikan dengan keadaan semasa.
Etika itu dikeluarkan pada tahun bila dan sekarang kita berada pada tahun bila. Jadi uh, kita kena pastikan kesesuaian penggunaan teknologi itu bersesuaian dengan keadaan kita, keadaan semasa kita sebagai peguam. Ah, jadi macam contoh kan, saya tengok saya tulis kat situ apa, media digital. Dan yang pertama saya kata apa, laman web firma. Sebagai peguam, bila you jadi peguam, benda pertama kalau kata you kata ada modal lah, yang you kena laburkan adalah you kena bina satu website untuk you punya firm. Oh, kalau boleh biarlah kata buat secantik mungkin. Buatlah sekemas mungkin, buatlah sesimpel mungkin. Tapi bila klien tengok je, klien tahu, wow, firma ni is a good firm lah. Sebab kalau you tengok mana-mana firma yang besar sekarang ni pun dia orang ada website dia orang. Tipulah kalau dia orang tak ada. Cuma dia orang tak war-warkan secara direct. Dia orang hanya bagi tahu pada klien-klien datang jumpa ataupun klien-klien berurusan direct. Puan kalau nak ni boleh jumpa, boleh klik website kita. Buat appointment daripada website. Sebab tu saya katakan situ. Website kita pertama dia mestilah apa dia punya interface dia mesti nampak profesional, mudah diakses dan ada maklumat yang lengkap tentang perkhidmatan kita. Mudah diakses ni maknanya one click je you boleh terus bawa ke klien tu kepada kita. Dia klik je terus boleh pergi ke WhatsApp Amir. Klik je boleh pergi ke WhatsApp Ain. Klik je boleh pergi ke WhatsApp saya contoh. Tu mudah diakses lah. Dia boleh terus uh, buka je website, ada klik hubungi kami. Pak tekan hubungi kami, ditulis pilih Ain, Amir, Rafi. Pak, dia tekan je Rafi, pak, dia terus pergi hantar ke WhatsApp saya. So, tu maksud mudah dia akses. Dan mengandungi maklumat lengkap ni maknanya bila dia buka je, page pertama tu dah bagi tahu dah apa, benda apa yang firma ni sediakan. Pasal firma guaman syariah ataupun firma guaman sivil dan sebagainya. Lepas tu kita boleh juga apa masukkan je lah sambil-sambil kita nak apa tawarkan servis tu, boleh juga masukkan beberapa artikel yang menarik, kes-kes yang menarik, masukkan supaya orang lebih ramai datang dan juga view kita punya website. Bila ramai view dia apa daripada Google ni dia akan naik 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 dia punya tu. Faham tak? Itu yang pertama, website. Yang kedua, media sosial profesional. Okey, profesional ni maknanya macam sekarang kita ada link kan. Okey, link dia ni sesuai untuk connection profesional lah dengan orang lain lah, dengan syarikat lain, syarikat-syarikat yang besar. Kebanyakannya dia ada link punya ni lah, website dan sebagainya. Yang kedua ni biasa biasa sangat saya tengok sekarang ni lah, Facebook dan Instagram. Facebook dan Instagram. Banyak sekarang Facebook lah. Instagram dia more kepada gambar. Facebook ni dia boleh semua benda. Boleh boleh gambar, boleh tulis artikel, boleh video, boleh. So daripada situ wujudkan satu page khas untuk kita punya marketing. Okay. Minta tolong klien-klien kita. Puan kalau ada masa minta tolong link apa like, share, komen kat Facebook saya. Minta tolong, tak ada masalah. Sebab daripada klien tu dia akan membawa kepada klien yang baru. Right? So dekat situ. Yang ketiga ialah YouTube dan TikTok. Sekarang ni saya tengok banyak media, banyak apa penggunaan lebih kepada TikTok. Maksudnya TikTok ni video dia pendek-pendek je, bawah 10 minit. Tak silap saya bawah 10 minit. So kita boleh buat satu video yang ringkas berkenaan dengan sharing berkenaan dengan hak undang-undang, prosedur mahkamah dan juga tips guaman terpulang. Tapi in general sahaja. Maksudnya di akhir perkongsian video tu, tuan-tuan boleh kata kalau tuan-tuan ada masalah yang berkenaan, boleh berjumpa dengan mana-mana peguam ataupun rujuk link kami di bawah. Jangan bagi tahu nombor, rujuk link kami di bawah. Contoh kan. So dekat bawah tu tinggalkan link untuk dia orang contact tuan-tuan. Contact, contact Amir. Masuk kat situ, daripada situlah klien-klien ni dia macam ibarat macam kita ni sedang menebar jala tau kan. Kita tengah tebar jala. Okay, tapi daripada tebar jala tu bila kita tarik perlahan-lahan, bukan semua ikan kita dapat. Kadang-kadang terkeluar dapat apa kayu, dapat ni apa semua. Tapi bila dalam banyak-banyak tu mesti akan ada satu atau dua ekor ikan yang kita akan dapat. Ha. Ataupun mungkin kita akan dapat dalam 10 ekor ikan.
Tapi bila kita nak asingkan, ada lagi yang terlepas dan sebagainya. So sama je. Dalam dunia guaman kita, dalam marketing kita ni pun sama. Kita akan berjumpa, mana klien akan datang banyak bila kita berjaya menguasai media sosial, klien akan datang banyak pada kita. Tapi daripada banyak tu, dia akan difilter out, ditapis. Hanya akan ada seorang atau dua orang saja yang betul-betul nak guna perkhidmatan kita. Percaya cakap saya. Dia lebih sebenarnya dari sudut marketing ni, kalau tanya pendapat saya lebih percaya kepada klien yang offline marketing. Offline marketing ni mana kita berjumpa secara face to face. Berjumpa di mahkamah, berjumpa di pejabat, tak kisah berjumpa di mana, tapi berjumpa secara face to face. Berbanding klien yang online. Sebab online ni, dia akan rasa macam alah, kalau lawyer ni tak nak bagi tahu pun aku boleh survey lawyer lain. Faham tak? So kat situ lah biasanya saya kurang sikit dengan online punya klien. Tapi kalau once you dapat klien online yang betul-betul boleh commit dengan you, memang sangat bersyukur lah sebagai peguam. Sangat bersyukur. Okay? Alright. Okay. Jaringan profesional ni dia merujuk kepada bila kita buat marketing, kita mesti akan sentiasa join program-program. Macam contoh bengkel perundangan, seminar perundangan ataupun acara yang berkaitan komuniti. Okey. Maknanya uh, ya. Okey. Sambung balik berkenaan dengan jaringan profesional. Kalau kita dah buat marketing, kita mesti akan join tiga benda ni biasanya lah. Pertama, bengkel berkaitan perundangan. Kedua, seminar berkaitan perundangan. Ketiga, apa-apa acara komuniti yang melibatkan masyarakat. So dekat situlah kalau kita nak senang, nak mudah. Ni yang saya kata, dia lebih kepada klien yang offline. Libatkan diri dalam acara komuniti yang berkaitan dengan masyarakat. Kita boleh offer kepada contoh macam firma Amir lah. Boleh offer kepada masyarakat di sekitar Kuantan. Apa seminar perundangan secara percuma. Buatlah link dengan masjid ataupun JKK Taman. Boleh. Mulakan dengan bilangan yang kecil. Mulakan bilangan yang kecil tu. Kita nak dapatkan crowd dulu. Buat bengkel secara percuma dulu. Tapi buatlah secara ringkas dulu dalam 30 minit ataupun sejam. Daripada situlah kita akan lebih dikenali dan terkenal. Faham tak? Kita buat kita buat sharing. Zaman sekarang ni, Mei, uh, banyaknya yang masih lack of information tentang pusaka. Benda ni boleh boleh collaboration dengan pihak masjid. Pihak masjid bahagian mungkin esko hubungan luar ataupun esko komuniti masyarakat ada kat masjid, tanyalah mana-mana masjid. Contoh masjid yang orang kata masjid yang selalu orang datang. Kat IM tu bersepah saya rasa. Pergi je. Kata, makcik saya daripada firma ni kata kan. Kita nak buat program sikit boleh tak? Tapi kita nak collab dengan masjid lah. Nanti bincang dengan pengurusi, dengan Nazir Masjid. Tanya macam mana kita nak buat program yang melibatkan kebersamaan bersama dengan masyarakat. Daripada situ, kita boleh gain kita punya orang kata marketing kita. Ini kita panggil soft marketing. Dia ada hard marketing, hard sell marketing. Kita buat soft sell marketing. Soft sell marketing ni betul saya bila tajuk yang minggu 10 ni saya dah macam dia sebab banyak sikit idea nak cerita kan. Takut kau terlebih masa nanti bagi tahu lah. Okey, takut tengah ambil masa subjek yang kedua pula. Okey. Dia soft sell marketing. Soft sell marketing ni maknanya kita buat marketing secara halus. Collaboration dengan masjid, buat program-program yang melibatkan seminar perundangan
ataupun bengkel-bengkel sebulan buat 2 kali pun tak apa. Okay? Sekali pun tak apa. Yang penting benda tu ada secara berterusan. Daripada situ klien akan datang. Mula-mula 30 orang datang dengar. Lepas tu daripada 30 orang tu minggu depan datang lagi 40 orang, 50 orang dan sebagainya. Sampai daripada situ nanti mesti dalam kalangan tu akan ada yang datang. Tuan, saya nak bincang lanjut dengan tuan. Saya ada masalah. Bila situ barulah Amir akan tarik klien. Okey, puan, kalau macam ni better kita buat perbincangan di pejabat. Kat situlah Amir akan mula tarik klien untuk berbincang. Daripada situlah klien, Amir kena belajar untuk close deal klien. Close deal klien ni ikut skill masing-masing lah. Dia ada cara dia. Right? Okey, rujukan, rekod dan prestasi. Ni klien sedia ada. Biasanya kita akan biasanya macam kita sebagai peguam ni. Biasanya return klien. Klien yang sedia ada. Klien yang memang berpuas hati dengan kita punya servis, dia akan lebih lebih cenderung untuk suggestkan firm tu kepada kenalan dia, ke rakan-rakan terdekat dia. So eh biasanya klien-klien lama ni kalau dia rasa dia selesa dengan kita, jangan risau. Klien baru nanti yang kita akan dapat nanti pun kebanyakannya daripada apa connection daripada klien yang sedia ada. Klien akan cakap dulu firm ni guna apa saya guna firm ni untuk kes saya. Selesai kes dalam masa 6 bulan. Bolehlah guna. Nanti dia akan recommend pada apa klien-klien baru lah. Ni benda ni memang memang paling paling best lah sebabnya dia macam MLM. Dia menurun daripada klien pertama turun ke klien kedua, klien ketiga dan seterusnya. Tapi benda ni takkan dapat dalam jangka masa yang dekat, yang cepat. Dia MLM jangka masa panjang, long term investment. Maknanya bila kita selesaikan kes klien tu, macam contoh kan, saya menyebabkan saya masih boleh bertahan sehingga sekarang ni adalah klien saya ialah banyak klien yang klien return. Bukan klien kes yang sama, tak. Tapi klien tu direkomended oleh klien yang sebelum ni. Saya pun tak tahu. Datang-datang klien tu sendiri akan bagi tahu saya ni dicadangkan oleh bekas klien Cik Rafi. Sebut nama klien tu saya pun dah lupa. Rupanya klien tahun 2016, 2017. Maksudnya klien dah lepas, dah lama dah kes. Tapi dia kata Cik Rafi boleh selesaikan kes dia. So tu yang kebiasaannya klien-klien macam tu lah. Ada je klien-klien daripada online marketing ni ada. Tapi kurang, sangat kurang. Okay. Itu yang pertama. Kedua, dari sudut rakan industri. Macam kita ni, peguam syariah ni, kita memang kena banyak buat connection. Sebabnya kita ni punya dunia kecil. Kecil ni maknanya pusing-pusing saya akan jumpa Amir juga. Pusing-pusing saya akan jumpa Ain juga. Pergi kat mahkamah sini jumpa Amir. Pergi kat mahkamah sini saya jumpa Ain. Jadi kita kena buat connection yang lebih luas antara kita. Contoh kita buat connection dengan biasa nak sedap buat connection dengan geng-geng hartanah lah. Dia orang memang banyak klien-klien yang melibatkan isu perebutan harta pusaka. Ah, Ni memang memang klien-klien daripada kepada ejen hartanah ni banyaknya macam tu. Banyak macam tu. Bila bila kenalan kata, oh ya, aku ada satu kes klien aku ni bergaduh lah. Buat macam mana nak buat? Kita ada kebakaran. Jadi kita akan offer. Boleh bagi saya buat. Dan lagi satu adalah kalau ada connection dengan peguam siber. Tu pun sedap. Kalau kita ada kawan-kawan peguam siber, contoh Amir ada memang baik buat siber. Dia tak ada kepakaran untuk kes syariah. So Amir katalah, jom collab dengan aku. Kalau kes siber aku tolak dengan kau, kalau kes syariah kau tolak dengan aku. Tapi dipahang lah contoh dipahang. Kalau kes negeri lain kau collab dengan itu macam saya suka buat macam tu. Ada je kes siber, saya akan cari kawan-kawan siber saya untuk saya buat collaboration dengan dia. Terutama kes-kes yang melibatkan harta pusaka. Harta pusaka ni sebab luas. Kita bukan sekadar nak declare harta pencarian je, meh. Bukan sekadar nak dapatkan sijil faraid je, meh. Tapi kalau melibatkan harta pusaka, kalau si mati tak sempat nak buat pentadbiran, LA, kita kena uruskan pentadbiran. Itu satu. Yang kedua, kalau harta tu belum lagi diturun milik dan pindah milik, kita kena buat proses tu. Dan benda tu perlu kepada bantuan peguam-peguam siber. Jadi penting ni untuk kita ada connection. Orang kata dunia kita ni hidup bermasyarakat. Dunia ni hidup bermasyarakat. Dan kita kena sentiasa ada connection di antara
Rakan simbol dengan rakan syariah. Kita ni memang kena saling bantu-bantu lah. Tu kata. Hidup ni terlampau random. Dia punya istilah dia, hidup ni terlampau random. So kita kena sentiasa berbuat baik dengan semua orang. Itu saja tips dia. Okay. Apa antara strategi pemasaran berkesan? Strategi pemasaran berkesan ni untuk kita pastikan bahawa marketing kita tu boleh dikatakan sebagai marketing yang berjaya. Ah, Pertama, apabila kita buat satu posting ataupun penulisan di mana-mana platform, blog, artikel ataupun website dan sebagainya, even you buat sharing di television, radio dan sebagainya, penyampaian yang baik, penyampaian yang jelas, padat, ringkas tu dia akan lebih senang untuk klien faham dan klien akan ingat ni. Right? Contoh, you buat apa-apa penulisan artikel berkaitan dengan undang-undang. Contoh hak penjangan anak, prosedur perceraian, ataupun apa kepentingan bila apa nak buat wasiat dan sebagainya, dia akan membuat orang awam tu lebih tertarik untuk membaca ataupun dia tak baca kadang-kadang sebab tulisan kita panjang. Tulisan undang dia tak boleh buat sikit-sikit. Dia kena tulis penuh. Okay, jangan amalkan untuk menulis ayat pendek. Kena tulis ayat penuh. Okay, so dekat situlah orang biasanya akan save dulu. Dia akan save dulu. Pak, save dulu. Lepas tu baru dia akan baca kemudian. Okay. Dan bila kita buat satu artikel tu, dan artikel tu kita buat dalam keadaan kita menulis untuk memudahkan uh, apa orang awam untuk baca. Maknanya ibarat macam kita menulis di sosial media, tapi masa yang sama kita letakkan diri kita sebagai orang awam. Bila aku boleh, adakah aku nak tulis guna ayat yang terlampau tinggi laras bahasa dia? Perkataan interlocutory, orang awam tak faham. Perkataan apa bantahan awal, orang awam tak faham. Jadi kita mudahkan urusan, kita cuba gunakan laras bahasa yang lebih rendah. Penggunaan section-section, orang awam tak faham. Kita cuma bagi tahu je apa yang dinyatakan dalam peruntukan undang-undang berkenaan contoh hak penjangan anak, proses macam mana nak bercerai dan sebagainya. So kat situlah orang awam akan kata, oh, penulis ni dia memahami apa yang orang awam macam aku ni nak baca. Okay? Kena ingat tau, orang awam dia hanya nak baca apa yang dia nak baca je. Dia bukan nak baca apa yang dia perlu baca. Jadi untuk kita pastikan dia nak baca apa yang dia nak baca sahaja, kita kena berada di tempat tu dulu. Ha, faham tak ayat saya? Faham tak ayat saya? Ha, maknanya aku nak pastikan dia membaca apa yang dia nak baca. Ayat aku tu kena pastikan dia faham apa yang dia nak baca tu. Sebab tu kena, sebab tu bila kita menulis di sosial media ni, jangan tulis dalam keadaan kita shock sendiri, jangan. Bahaya. Dia akan bawa kita ke satu lembah yang tak tahu di mana hala tuju dia. Jangan. Okay. Itu yang pertama. Kedua, dari sudut kita buat webinar ataupun video pendidikan. Ni macam saya cakap tadi lah. Boleh buat satu webinar, free webinar ataupun video pendek. Contoh macam saya suka saya suka buat sharing di platform Mat Luffy Studio. Saya antara panelis berkaitan dengan konsep undang-undang syariah. Ada lagi panel lain, tapi antara yang kerap buat sharing di Mat Luffy Studio berkenaan dengan undang-undang syariah saya. Boleh tengok dekat dekat YouTube Mat Luffy Studio. Memang ada. Saya banyak buat sharing berkenaan dengan video-video berkenaan dengan isu perceraian, berkenaan dengan selepas cerai, nafkah anak dan sebagainya. Nanti saya kongsikan beberapa link video. Boleh tengok. So, daripada situ, tuan-tuan akan dapat idea sikit lah. Macam mana aku nak buat sharing-sharing yang tidak menunjukkan direct marketing you sebagai peguam. Okay? Okay. Yang seterusnya, pembangunan hubungan jangka panjang. Yang ini more kepada selepas daripada kita selesai dengan klien,
kita akan update dengan klien. Komunikasi putusan klien ni maknanya macam saya cakap lah, kena pastikan klien-klien tu update dengan kes-kes dia. Contoh macam klien saya ada dua tiga klien yang sekarang ni berada di luar negara. Kes dia sedang berjalan, tapi dia berada di luar negara. Jadi dia tak tahu apa yang berlaku di court. Dia cuma serahkan kepada kita. Jadi biasanya bila habis satu proceeding, saya akan bagi tahu pada klien, okay, puan, kes ni dah sampai tahap ni dan tempoh ni mahkamah arahkan begini. So klien yang berada di luar negara tu dia akan ada rasa macam kebersamaan. Walaupun aku ada kat luar negara, tapi peguam update macam seolah-olah aku berada di mahkamah sekali dengan dia. Faham tak? Klien nak macam tu. Sebab dia bayar servis kita. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan email atau mesej automatik. Ni bantu kita nak ingatkan klien tentang appointment court ataupun dokumen yang perlu disediakan. Maknanya kita sentiasa update klien, tak kisahlah kita nak email pada klien ke, nak mesej ke, nak blast WhatsApp dan sebagainya, terpulang. Boleh. Yang penting kita remind pada klien tentang appointment di court ataupun apa-apa dokumen yang apa, klien kena sediakan lah untuk apa uh, mahkamah punya inilah reference. Okay. Seterusnya khidmat selepas penyelesaian kes. Maknanya selepas dia kes tu selesai, klien dah habis bayar apa semua, keputusan pun dah dapat. Okay, kita boleh uh, contact klien. Ini jarang sebenarnya firma buat. Biasa firma selepas dia selesai kes dah bagi perintah dan that's it, habis. Cuma kalau tuan-tuan nak kita panggil kredit extra, nak ada kredit extra sikit on your service, boleh je bagi tahu, okay puan, lepas dapat perintah, ini yang puan kena buat. Okay, cerai, lepas dapat perintah, puan kena edah 3 kali suci, satu. Kena daftar cerai, dua. Lepas tu, CJ kahwin kena dibatalkan, tiga. Selesai. Tu kredit extra kerja kita lah. Ni maknanya, klien akan rasa, oh, walaupun aku dah habis bayar, tapi lawyer masih lagi remind aku apa benda yang aku kena buat seterusnya dan seterusnya. Faham? Okay? So setakat ni ada persoalan tak? Ain dengan Ami? Ada apa-apa persoalan yang berbangkit ataupun okey setakat ni boleh catch up? Ain ada soalan ataupun boleh faham? Ha? Berkerut dahi je. Boleh ya? Boleh faham lagi ya? Ami okey, boleh faham lagi? Jangan segan, jangan malu tanya. Rugi kat tanya ni. Okey? Alright, next. Macam mana kita nak ukur keberkesanan marketing kita. Bila kita dah buat marketing, dah offline marketing, soft sell marketing, hard sell marketing, kita dah buat apa semua. So macam mana kita nak ukur, takkan tiba-tiba kita kita sendiri yang declare, oh aku ni dah berjaya dah ni, dah berjaya buat marketing. No, bukan begitu. Kita kena buat analisis data marketing kita. Kita kena analyse sikit data kita. Kita kena gunakan uh, apa kita panggil alat alat untuk menganalisa data. Contoh macam Google Analytics ataupun Facebook Insight untuk kita tengok sejauh mana ke apa strategi marketing kita gunakan tu menjadi. Contoh bila kita buat page kan ada Facebook Insight. Facebook Insight tu kita dah tahu berapa ramai yang dah singgah ke page kita, yang dah tengok kita punya artikel kita, yang dah dah tahu kita ni sebab siapa dan sebagainya. So kat situlah kita tahu marketing kita ni berkesan ke tidak. So contoh artikel pasal hak pelanggan anak. Dia orang dah banyak tengok sebab benda tu mak ayah, triggered mak ayah yang bercerai. So bila kita tahu, okay, oh artikel pasal ni banyak dapat view, banyak dapat insight. So for the next topic, kita boleh kembangkan daripada penulisan berkenaan dengan artikel dengan anak tu sendiri. Makin banyak, makin banyak, makin banyak. Faham tak? Dah sampai kepada kesimpulan. Right? So, secara kesimpulan je tuan-tuan, um, marketing dalam firma Guaman ni macam yang sebelum-sebelum ni saya kata lah. Dia apa-apa benda yang kita buat pun dia penting. Untuk kita pastikan
kita punya firm tu boleh terus survive dari sehari kepada sehari dalam industri kita yang semakin hari saya kira semakin mencabar. Mungkin Ain belum lagi berada dalam dalam bidang guaman, tapi Amir dah ada. Jadi Amir pun tahu semakin hari semakin mencabar. Sebab apa? Setiap hari, saban hari kita akan ada sentiasa ada newcomers, new competitor, new apa? New lawyer. Okay, yang akan datang dan terus datang. Dan setiap pada yang pendatang baru ataupun lawyer baru, komputer baru, dia akan gunakan macam-macam strategi. Ada yang buat bad marketing ada yang buat good marketing ada yang biasa banyak yang kita kurang senang ni ialah bila buat bad marketing. Dia buat marketing yang lebih kepada nak provoke. Itu yang kita nak elakkan. Sebagai peguam, kalau boleh elakkan daripada buat Contoh kan, ha, contoh kan yang baik marketing. bad marketing ni macam ni. Dia banyak banyak buat apa satu komen-komen yang berunsurkan provokasi. Okay, itu satu. Yang kedua, bila dia buat satu bentuk penulisan, penulisan itu lebih kepada nak menghentam orang lain. Dia bukan nak mendidik orang, tapi dia nak menghentam orang lain. Itu bad marketing. Okay. So, benda-benda macam tu orang akan, kalau sekali dua mungkin kita boleh terima lah. Tapi kalau setiap kali penulisan, mesti dia nak hentam orang tu, orang ni dan sebagainya, itu tak bagus. Okay. Baik marketing ni adalah apa benda, apa-apa marketing yang tak kisah yang boleh menaikkan view dia, dia punya apa apa view dia, likers dia dan sebagainya, dia buat je. Yang penting dia dapat view, dia dapat like, dia dapat share, dia dapat komen. Dia buat satu artikel, contoh dia buat satu artikel, tapi artikel tu memang kau-kau punya dia hentam satu pihak. Okay, sebab betul bila kita buat penulisan, kalau boleh elakkan daripada kita menghentam satu pihak. Kalau kita tak ada fakta yang jelas tentang kes tersebut. Contoh kes yang tengah berjalan, saya kira mungkin tuan-tuan tahulah berkenaan dengan isu pelanggaran perintah hadanah yang berlaku di antara dua usahawan terkenal. Apa? Cik Apple dengan Joe Flem ke apa nama lelaki saya pun tak tahulah. Tapi benda tu memang crystal clear. Kes dah selesai, dah ada perintah penghakiman persetujuan, suami pula langgar perintah. Lepas tu datang lawyer ni, dia buat satu penulisan, dia hentam orang yang sebelah sana. Tak boleh. Jangan kalau you tak ada fakta kes sebenar tentang situasi tu, jangan buat. Jangan buat penulisan. Nanti you akan kena backfire balik. Buat penulisan in general way tak apa. Contoh kita dah tahu dah. Ada salah faham berlaku sebenarnya kes ni. Saya nampak. Pemahaman pihak bekas suami kepada penghakiman persetujuan dengan komited. Dia ada salah faham. Jadi kita ambil uh, salah faham yang berlaku tu, kita jadikan satu bentuk penulisan untuk kita mendidik masyarakat. Tuan-tuan, perbezaan dia begini. Penghakiman persetujuan dia begini. Komited dia begini. Jadi dalam situasi yang berlaku ni, saya lihat pihak sebelah suami, kita tak sebut nama. Kita just mention. Kita lihat sebelah suami ni dia tidak memahami. Bila berlaku pelanggaran penghakiman persetujuan akan membawa kepada pengkomitan ataupun pemenjaraan. So kita kita didik masyarakat dengan cara begitu. Situasi yang tengah hangat berlaku ni kita didik melalui cara tulisan yang berilmiah macam tu. Tu good marketing. So klien yang tak pernah tahu dia akan tahu, oh begini rupanya kalau dah ada penghakiman persetujuan. Faham? So kita kena pastikan lah sebab dunia sekarang ni bila you pandai menggunakan platform digital, platform apa internet dan sebagainya, you akan orang kata jadi king lah dalam dunia platform digital ni. Tapi kalau you tak pandai ataupun you tak nak guna, macam saya bukan tak nak guna, saya kurang masa. Kalau saya betul-betul saya manfaatkan memang jauh dah pergi ni. Tapi sebab saya kurang masa dengan kes yang di court dan sebagainya. Kalau you betul-betul pandai, you akan jadi king. Tapi kalau you tak pandai, you akan ketinggalan sangat jauh. Tapi still boleh ada masa untuk kejar. Cumanya kena pastikan benda tu dibuat dalam keadaan yang beretika dan kita buat dalam secara profesional lah. Alright. So
Untuk subjek hari ni setakat ni saja dia punya topik dia, dan ada lagi sikit aktiviti untuk subjek ni minggu ni. So tolong tengok dia punya latihan dia, latihan praktikal, merancang kempen pemasaran untuk firma guaman. So nak minta tuan-tuan nanti buat dalam bentuk assignment lah, nak plan untuk kempen marketing untuk firm tuan-tuan masing-masing. Okay. Dan antara discussion yang kita boleh buat adalah apa cabaran utama dalam marketing servis guaman. Yang ni mungkin boleh kita buat perbincangan ataupun tuan-tuan nak terjemahkan dalam assignment, assignment berkumpulan. Mana yang lebih mana yang lebih selesa? Tuan, Berbincang. ha? Nak bincang? Berbincang. Boleh? Nak bincang? Saya bagi masa 5 minit. Kemudian kita bincang. 5 minit untuk cari dulu jawapan. Apa cabaran utama dalam nak buat marketing digital. Lepas tu nanti kita discuss. Okay? Saya bagi 5 ke 10 minit kot. 10 minit lah. 10 minit. Okay? Dapatkan apa plan dia. Okay, siapa nak mula dulu? Apa cabaran utama dalam marketing servis guaman kita? Amir mula dulu ke Ain mula dulu? Mula. Ain mula dulu. Boleh? Okay, Ain silakan kongsi. Ambil yang boleh dulu. Amir mula dulu. Amir pula. Okey. Apa antara Kalau cabaran yang Amir nampak? dua lah, saya bagi pada dua kategori pembahagian. Satu, individu. Okay. Kedua, firma. Maksudnya secara organisasi keseluruhan lah. Dari sudut individu tu mindset. Mindset sebagai ahli marketing tu, peguam ni mungkin kebiasaan tak bersedia sebab dia sebagai profesional. Marketing ni konsep dia berniaga kan. Mungkin sepanjang hidup dia, dia belajar untuk jadi peguam, dia tak belajar untuk berniaga. Jadi sudut mindset lah, dia kena kembang sendiri kemahiran tu. Dan kemahiran mindset dan seterusnya kemahiran untuk marketing ni, semua ni memang kena belajar lah maksudnya. Cabaran lah, satu untuk individu. Dari sudut firma pula, mungkin pertama kewangan. Kalau kewangan, jelah perancangan banyak, nak ni, nak tu, tapi bila kewangan terhad, dia terbantuk lah. Lagi satu, tenaga kerja. Balik pada kewangan juga, mungkin tak cepat nak catch up kan. Nak buat marketing, lepas tu nak pergi handle case, lepas tu nak pergi sana pula. Contoh kalau pergi pekan, pergi kemaman, pergi apa semua. Tenaga kerja tu dia nak buat marketing pula, dia kacau kalau tak ada. Lepas tu kemahiran handle persepsi lah kot. Kena tengok balik sebabnya kalau orang baru nak marketing, kebiasaannya dia mungkin kena lebih pada permulaan. Dan contoh kalau orang tu buat kat rumah, macam mana dia ada persepsi tu? Orang kata, lawyer kat rumah je. Macam tak proper je, faham tak maksudnya?
Kalau ayah sendiri dia akan macam tu. Jadi kita nak handle benda-benda macam ni lah tanggapan persepsi orang atau klien lah umumnya. Macam tu. Yang saya nampak lah untuk cabaran sebagai cara nak marketing kan ni. Tiga, tiga benda maknanya individu dengan Saya terima dulu. syarikat. Individu dengan firma lah. So daripada cabaran ni, Mek, apa solusi, the best solution yang Amir nampak? Yalah, bila kita dah nampak cabaran, mesti kita akan nampak solusi. Takkan kita nampak cabaran saja. So apa Untuk solusi individu, rasa mungkin boleh di counter balik untuk kita selesaikan berkenaan dengan cabaran yang kita hadapi ni sebagai peguam? kalau individu punya kategori, belajar. Belajar dan terus belajar. Untuk dia lah, tak boleh limitkan kita punya kemahiran. Asal lawyer, saya bukan businessman lah. Tak ada lah, tak ada istilah macam tu lah. Okay. Maknanya belajar. Kena belajar. Lepas tu kalau yang firma ni kewangan, berbalik kepada kemahiran tadi. Dia kena kemaskan kemahiran, kumpul dana. Yalah, maknanya cari jalan lah. Kumpul dana. Yang penting kumpul dana. Lepas tu ada satu skop, orang kata apa ni, rangka kerja ataupun target untuk kita. Dan kita follow through. Cuba follow sebaik mungkin. Untuk capai tu, dengan kewangan tu, dengan backup sekali lah. In case tak jadi pun ada backup plan ke apa macam tu lah. Termasuk yang handle persepsi ni berbalik pada kena belajar lah. Cara nak handle. Dia lebih kepada kemahiran si benda ni. Soft skill. Semua dia lebih kepada kemahiran. Kena Okay. belajar tu lah maksudnya. Paling utama. So tu solusi yang Amir nampak lah. Right? Hmm. Okay, bagus. So, Ain, macam mana? Ain nampak apa? Apa cabaran utama dalam marketing servis government ni? Oh, ada lagi sebenarnya. Apa lagi? Cik, tak apa. Bagi air kan habis semua. Cakap je lah. Bagi, bagi fair and square lah. Ain bagi sikit, Amir bagi sikit. Nanti kalau ada lebihan, Amir boleh tambah. Elok-elok. Rasa saya tak masuk lagi kan dalam bidang ni. Jadi saya nampak ramai yang tak sedar lah. Macam mana kita nak bagi tahu dia kena ada peguam. Ha. Ramai yang macam kenapa nak peguam? Aku boleh settle sendiri macam tu lah. Lepas tu satu lagi apa faktor utama dia sebab peguam ni mahal dan kita tak tahu macam mana nak apa nak jelaskan kenapa kenapa apa harga nak upah peguam ni mahal. Macam mana nak terangkan supaya dia faham. Saya pernah nampak. Memang memang itulah apa? Itulah So, cabaran tak dan cabaran besar saya rasa. Yang meletakkan tanggapan yang mengatakan bahawa peguam itu adalah mahal. Hmm. Tapi bila melibatkan servis contoh peguam civil, dia tidak meletakkan harga pula. Dia letakkan di bila berurusan dengan peguam syariah saja. Betul, saya faham benda itu. Dia akan rasa macam kenapa aku kena bayar peguam yang mahal sedangkan benda ni boleh selesai. Tapi dia tak ada ilmu nak selesaikan. Itu yang saya nampak macam tu lah. Saya setuju lah dengan pendapat Ain. Amir nak tambah apa lagi? susah nak adapt dengan etika kot. Cik. Kadang-kadang over-over tempat pula etika. Susah nak adapt dengan etika. Dia ada kena. Tak lah. Dia kata apa, bila dah makan nasi, kembali nak tambah pula lagi 3 kali. Dia lauk sedap. Lepas. Mana nak kontrol diri lah. Lepas tu ada setengah kadang-kadang tengok dia promotion dia tu melampaui etika. Saya pernah nampak sini satu promotion dia punya signboard dengan Syahlam dekat section 7. Punya besar signboard dia. Tak nak signboard dia ni. Aku buang. Dekat Shah Alam saya tujuh siapa je? Sekejap. Saya rasa tak ramai lawyer bukan tak ramai. Adalah satu dua lawyer yang saya kenal. Kat ATM. Kat ATM tu. Faham? Besar signboard yang macam wow. Tak ada orang mengadu pula. Mana-mana pegawai tak mengadu lah. Tak ada tindakan pula.
Kan kalau kita maklum bahawa dia ada etikat tak boleh over lah promote kita ni. Tapi Macam tu lah kot. kalau kita di Lembah Kelang ni memang persaingannya sangat kuat dan memang kita kena ada satu X factor untuk kita uh, war-warkan pada klien. Siapa kita? Faham? Faham. Okey? Beres. Ada lagi? Tak ada lagi tambahan? Tak ada lagi? Nak tambah? Ain ada lagi nak tambah? Tak ada dah? Satu lagi, macam mana? Sebab kadang-kadang pelanggan datang kat firma Mhm. kita, tapi pelanggan tu dia dia minta yang tak ada dalam firma. Contohnya tak sesuai lah dengan kepakaran yang kita sediakan. Apa contoh dia? Contoh dia, hmm, contoh dia apa eh? Dia mesti ada contoh. Kalau ada contoh senang saya nak counter balik. Kalau tak ada contoh ni susah sikit nak kena fikir. Betul lah. Apa contoh dia benda yang kita tak ada tapi klien minta? Cuba cuba bagi bagi contoh sikit Ain. Senang saya nak counter balik. Contoh dia macam mana? Saya tak terfikirlah pula contoh. Sekejap. Macam Dia ni ke maksudnya contoh kita mahir bab mal, tiba dia datang nak ender bab jenayah. Macam tu ke? Lebih kurang macam tu lah. okey. Kalau situasi begitu, kebiasaannya peguam dia akan tolak secara terhormat. Dia cuma akan beritahu pada klien, minta maaf encik, minta maaf puan, kami tak buat kes jenayah ni. Walaupun sebab tu dekat signboard biasanya klien akan tengok dulu ada tak ditawarkan khidmat berkaitan dengan tu. Biasanya klien tanya dulu, boleh tak kenalikan kes saya ni, kes jenayah. Kalau tak buat, biasanya peguam akan terus dia cakap, saya tak buat kes jenayah, tapi saya boleh recommend kawan saya yang buat kes jenayah. Dia tolak tapi dia bagi solusi pula kepada masalah tu. So dia bagi tahu, saya tak buat tapi Tuan Amir buat. So pergi kat firm Tuan Amir. So Amir pula memang kebetulan buat kes jenayah. So dia pergi kat firm Amir. Macam itulah dia biasanya. Dia Jadi kena kena ada banyak connection lah kan? Yes, dia kena banyak connection di antara satu sama lain. Sebab itulah kita bila jadi peguam jangan banyak buat musuh. Jangan banyak buat lawan. Kita kena banyak buat kawan. Kita bergaduh dengan pihak lawan hanya di dalam court sahaja. Dalam dewan bicara sahaja. Di luar dewan court kita kena kawan macam biasa. Sebabnya yang bergaduh tu adalah pihak-pihak, bekas suami dan bekas isteri. Kita ni representatif, mewakili mereka sahaja dalam perbicaraan. Luar bicara kita tetap kena berkawan. Sebab tu kita kena banyak connection. Awak tak boleh buat kes jenayah, awak bagilah ke saya buat. Saya tak boleh buat kes faraid yang kurang kemahiran saya pas kat awak. Ha, faham tak? Itu cara kita nak terus survive. Antara salah satu kaedah untuk kita terus survive dalam dunia guaman ni. Kalau tak lama, faham tak? Boleh faham tak? Ain boleh faham tak? Faham? Eh? So macam itulah kena banyak connection. Dia asal dia ialah kena banyak connection. Orang ni tak boleh buat, terus kita offer. Okey, tak apa point. Saya tak boleh buat, tapi saya boleh recommend firm yang boleh buat. Tuan pergi je kat firm ni, faham tak? Terus kita recommend firm mana yang boleh buat kes jenayah. Kita telefon terus depan klien. Kejap, kejap. Saya telefon Tuan Amir. Amir, boleh buat kes jenayah ni tak? Amir pun tanya, kes apa? Kes kaluan. Boleh, bagilah klien tu datang office. Lepas tu kita pun kata, pergi kat klien ni. Kalau kita bagi tahu kemudian, takut nanti klien lari cari firm lain dan sebagainya. Tapi bila kita terus bagi tahu depan dia, klien biasanya kurang lah. Nak lari ke tukar firm ke dan sebagainya, faham tak? Okey, boleh? Okey ya. Terus selesai ya untuk topik minggu ni. Ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Sebelum kita pass baton untuk ke subjek kedua. Ada, tak ada? Tak ada. Saya nak stop share ni jap. Eh, alright.